antara bangsa-bangsa yang akan bertarung dunia, yang bangsa-bangsa yang menguasai dunia, bangsa-bangsa utama yang akan memimpin kekuasaan setiap inci ruang dunia ini. Dia ada 4 bangsa utama. Yang pertama dimulakan daripada leluhur Nabi Allah Ibrahim melahirkan 3 isteri. Daripada 3 isteri pertama melahirkan bangsa Ishak dan Yakub, melahirkan bangsa Rom dan juga Yahudi. Rom Eropah, Rom Timur, Rom Barat, dan juga Yahudi daripada keturunan Nabi Yakub. Isteri pertama melahirkan 2 keturunan, iaitu bangsa Rom dan bangsa Bani Israel atau Yahudi. Daripada jalur leluhur isteri kedua, Siti Hajar melahirkan bangsa Arab. Bangsa Arab ini diberikan tanggapan oleh Yahudi, bangsa yang mesti disembelih. Sebab Nabi Ismail yang memulakan kehidupan bangsa Arab, the CEO, the pioneer, orang yang memula dan mengasaskan kehidupan bangsa Arab, adalah lahir daripada peristiwa Al-Bahuk, hampir disembelih. Dan Nabi Muhammad juga adalah bangsa Arab yang hampir disembelih ayahnya. Maka Yahudi mengatakan bahawa bangsa Arab mesti disembelih. Maka itu signal pertama untuk mencapai dan menggapai tujuan perkongsian kita malam ni, untuk melihat kenapa dan mengapa berlakunya krisis antara Yahudi dan juga bangsa-bangsa Arab dan bangsa-bangsa dunia, kerana Yahudi beranggapan bahawa bangsa Arab dan bangsa-bangsa dunia mesti disembelih. Sejarahnya di situ. Daripada leluhur isteri ketiga melahirkan kaum Madian. Daripada leluhur kaum Madian melahirkan bangsa Jawi ataupun Bani Timur. Daripada Bani Timur itulah melahirkan bangsa Melayu. Maka Rom, Yahudi, Arab dan Melayu akan menjadi 4 bangsa utama yang akan melalui suka duka tangis tawa, yang akan memimpin dunia ini, yang akan bertemu dan bertempur dalam ruang lingkup yang disebut sebagai World War III, ataupun dalam kitab Al-Fitan disebut, tuan-tuan, Malhamah Al-Kubra. Maka peperangan dan pertempuran 4 bangsa ni, dunia kiamat takkan berlaku. Nak tengok kiamat ni, nak tengok akhir zaman Imam Mahdi muncul, tengok gelagat dan situasi semasa 4 bangsa utama dunia ni.